Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Tiba giliran Kak Ngah untuk menyampaikan sebuah cerita. Mari kita sama-sama dengarkan. Di bawah sepuan pokok, tajuk diberi. Rahmat, Hafiz, Mutu dan Victor merupakan sahabat baik dari kampung Durian Runtuh. Tahun ini, mereka bersama-sama belajar di kelas 6 Anggrek. Mereka selalu melakukan aktiviti bersama-sama. Pada petang itu, mereka berkumpul di bawah sebatang pokok untuk berbincang tentang projek sains kita semula. Pokok itu rimbun daunnya terletak di tepi sungai. Di situ, ada pangkin tempat mereka melepak, memancing dan berbual-bual. Suasana di tepi sungai itu sungguh nyaman. Ada burung-burung berterbangan, ikan berenang di sungai, dan kadang-kadang mereka mandi-manda di situ. Daun pegagar buah bidara, ulam-ulam enak dimakan. Bumi hijau harus dipelihara, anugerah terindah ciptaan Tuhan. 4 sekawan itu berebut-rebut untuk sampai dahulu ke pangking bawah pokok itu. Ketika mereka sudah berbincang, tiba-tiba terdengar bunyi ngoman kenderaan. Rahmat mencari-cari arah bunyi kenderaan itu. Rupa-rupanya ada kenderaan pacuan 4 roda sedang melalui jalan denai itu. Kenderaan siapa yang masuk ke dalam hutan ini? Tanya Rahmat kepada kawan-kawannya. Sebelum ini, tidak ada kenderaan luar yang masuk ke dalam hutan ini selain dari penduduk kampung ini sahaja. Mari kita ikut mereka, ajak Victor. Secara senyap, mereka mengikori kenderaan itu masuk ke dalam hutan. Dari kejauhan, mereka melihat 2 orang pemuda sedang membuang sesuatu ke dalam sungai. Pelbagai-bagai bayangan terlintas di fikiran mereka. Makanan ikankah, atau orangkah? Semua menimbulkan tanda tanya. Mereka berempat diam bersembunyi sambil melihat gelagat 2 orang pemuda itu. Hafiz dengan tangkas mengeluarkan telefon bimbitnya lalu merakam perbuatan mereka itu. Kita perlu rakam kegiatan mereka ini. Perbuatan mereka itu memang meragukan, kata Hafiz. Tidak lama kemudian, kenderaan pacuan 4 roda itu pun beredar. Mereka berempat keluar dari tempat persembunyian. Mereka melihat tong-tong bergelipangan di dalam sungai. Mereka tidak dapat memastikan isi kandungan di dalam tong itu. Baunya busuk, memeningkan kepala. Sakitnya kepalaku. Apakah ini? Kita perlu memberitahu ketua kampung tentang perkara ini dengan segera. Jerit Mutu. Ini mungkin bahan buangan sisa dari kilang. Boleh merosakkan alam sekitar. Kawan-kawan, selepas beberapa hari, kenderaan pacuan 4 roda itu masih dilihat masuk ke dalam hutan. Di bawah sepuan pokok itu, mereka berempat berbincang. Hafiz rasa tidak puas hati lalu mengajak kawan-kawannya ke tempat itu lagi. Ya kawan-kawan, tong-tong buruk itu pun semakin bertambah. Baunya menyengat hidung. Sudah kelihatan ikan timbul bergelimpangan. Ekosistem sungai pasti terganggu. Tumbuh-tumbuhan di sekitar sungai juga mati. Victor merakamkan keadaan sekitar sungai itu. Patutlah sekarang pancing mereka sudah jarang disambar ikan. Air sungai pun kelihatan keruh. Berbilang bangsa berpadu erat, jiran tetangga harus sepakat. Segala usaha biar muafakat agar hidup menjadi berkat. Mereka terus pulang ke rumah dan mencari Cikgu Yazid. Mereka menceritakan semuanya kepada Cikgu Yazid. Cikgu Yazid membawa 4 sekawan itu ke balai polis. Mereka membuat laporan tentang kejadian yang telah mereka lihat.
Begitulah kawan-kawan, sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sim, penjahat alam dapat ditangkap. Mereka akan dibawa ke muka pengadilan. 4 sekawan itu tersenyum-senyum di bawah pokok. Mereka lega kerana penjahat alam telah ditangkap. Perbuatan khianat menghancurkan alam demi wang ringgit dapat dibanteras. Keberanian mereka menjadi sebutan dan pujian di sekolah. Kawan-kawan, kita patut menjaga alam sekitar agar tiada pencemaran. Sungai tempat hidupan ikan membekalkan protein kepada manusia. Hutan pula menyejukkan bumi. Akar pokok mencengkam bumi agar tiada kejadian tanah runtuh. Jangan sampai bumi merajuk, global haba, sungai semakin kering, banjir kilat di mana-mana. Kemusnahan harta benda ujian buat rakyat Malaysia. Ke gunung sama didaki, ke lurah sama turuni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Muafakat kita seiring. Semoga cerita ini jadi teladan. Sekian dahulu cerita Kak Ngah pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.